left at the moment, the fundamental problem with the radicals. Turn right on 59 Jalan Pahang. In academia. So an open-ended question. How would you synthesize your perspective on Islam and the fact... Terima kasih. Pintu ni. Sini lah. Okay, boleh keluar. Okay. Lepas tu kitchen dia. Dia ada 4 bilik. Bilik ni I duduk sini tadi. Tapi tukar saja je. Ini bilik nombor 2. Cuma setiap bilik ada swimming pool lah. Ada toilet, ada wardrobe semua lah. Swimming pool, toilet je kat situ. Ada toilet je kat sini. Toilet dia biasa-biasa je. Quite nice. Ada everything, wardrobe semua. And ni bilik 1, wardrobe semua. Okay dah. View je ni. Okay je lah. Sekarang ni kita pergi tengok basement tu dengan jenis gym. So kita boleh parking lah. Parking kat sini. Set. Sini lah view dia. Itu level 2 dalam bilik ni. 232. Gym. Belah sini depan ni banyak orang duduk. Ni teruk yang kapi. Ni je. You guys kalau korang datang Kampar. Best. Kat sini. Best. So kita tengok swimming pool and gym. Ni ada kedai tu. Office. Ni basuh baju. Lobby. Dia ucik. Sebenarnya dekat je lah. Sebelah ni je. Kita jalan jauh. Jadi kita tak nampak benda dia. Betul. View dari bilik lain satu. Apa tak ada bangun. Ni kalau dia boleh keluar tadi. Ajak. Ya tak ajak. So sekarang ni tu tahu buat apa. Kita kat sini kena bawa towel sendiri. Sini. Jadi tengok towel dia. Sebab tak ada suruh kat air. Yahoo. So
Okay. 66 ringgit. So, wow. Mak, Alia tanya suka warna pink tak? Suka. Cantik lah. Suka lah Alia. Pandailah Alia pilih. Sekarang kita ada Alia. Sekarang tengah tak ada buat apa. Sekejap lagi kita nak pergi makan-makan, insyaAllah. Sebab dia punya kereta ni biru. Nampak ni? Kereta ni saya. Kereta ni biru. So, dari sini biru. Gitu. So, aktiviti kita banyak-banyak esok. I nak colour kuku I. Lupa bawa. Sebab my sister bawa. So, I just colour kuku I. Cing, cing, cing. Princess Alia. Princess Alia. 5 years old. Alia 5 tahun ke? You 5? Yes. And she likes to speak in English. She cannot speak Malay. Do you understand what I'm saying? See? Which is the here. Kita lagi makan. Ada dua di bawah. Zupat. Puzai. Ni ambil tak cakap. Jom. Kan ada pemain apa nama ni? At the roundabout, take the first exit. Tadi abang buat apa? Dah mau buat apa ni? Anjing. Plus kita makan dekat sini je. Ke jalan kita. Bye. Abang saya. Dia dah apa juga ni? Test drive ke? Kita dah sampai dekat ni. Kecil dulu. Malah nak vlog sangat sebab nak menikmati. So kalau korang nak datang sendiri.
nak explore, korang nak tahu, korang datang sendiri, okey? Kalau warga emas RM4, dewasa RM5 aku tak silap, parking RM2. So kita orang 4 orang dah semua sekali RM20. Kita masuk parking. So kita park sini kerana bisnes jalan. Tadi pagi kita park situ kerana bisnes lain. We can explore this place. You guys datang lah, okay? I tak vlog lah kot. Tak best. Korang kena datang sendiri. Kat sini, sekejap aku ada orang kat sini. So dari sini lengkap ni kita keluar. And then ya, gambar tadi tu tutup. Itu living room dia orang. So ni view dari atas sana.